Assalamualaikum and good morning. Hari ni kita bersama lagi dengan Z250 nak pergi kerja. Okey, tayar dah tukar. So feeling dia rasa lain sikit lah buat motor ni. And also sebab dah VC juga, so rasa lagi macam motor baru sikit lah. Sikit lah, dah sama je feeling dia. Sorry kalau video hari ni macam tak terlalu best sikit suara ke, ataupun ada batuk-batuk sebab kurang sihat lah. Demam sama batuk semua datang satu package. Yang baru ni orang best lah. Dia memang melekat. Jangan cuba ya. Merah. Pasal ni kadang-kadang kalau berhenti kat traffic light, dia masih ada lampu merah oil pressure pump tu lah. Aku rasa kena pergi Kawasaki balik lah. Kena cakap balik dengan dia punya foreman lah. Itu ada headlight, tapi tu lah barang tak ada. Kalau aku ingat nak beli kat kedai biasa, tanpa pergi Kawasaki lain dia. Kawasaki macam alam dia macam lembab dia punya nak claim warranty. Tengok aku nak try tanya Kawasaki Shah Alam. Ataupun korang kalau ada suggestion any Kawasaki yang agak pantas sikit servis dia untuk claim warranty lah. Kawasaki sedang ke. Risau kan kadang bawa kan. Bila dia tak selalu lah, dia bila bawa laju. Bila laju stop, lampu merah tu kadang dia akan keluar bila berhenti. Lori dah banyak. Tapi baru 9.20. DPJ dah tak check ke lori ni yang masuk ada sebelum 9.30 ni. Hidung pun tak berapa best lah, dia berair ya. Jadi kalau korang dengar bunyi sok-sok dalam video, sorry lah. Wow. Jangan tiru lah. Bahaya. Ada kan jam hari ni? Yeah, itu dia. Hari yang tidak baik untuk buat video. Buat jam. Confirm video jadi lama dah, aku malas nak cut. Well, dah tekan butang record, apa boleh buat. Kalau video ni keluar maksudnya aku rajin edit lah. Kalau tak, aku malas. Okey, sini kena hati-hati sebab ada pasir lebih dia. Ini bukan sebab lane. Kadal lah. Wow. That's a near miss moment, man. Alhamdulillah. Okay, berkat doa ibu. Aku lupa lah bajet yang depan tu. Nasib baik lori tu ke depan sikit. Kalau tak, Allahu Akbar. See, I told you, lori rosak. No wonder aja. Bisang. Brother, kejar depan tu. Ada brother, kurau. Macam best lah pergi kerja naik tu. Relax, steady je. Dia kerja naik ni steady sikit. Ke kiri, ke kiri, ke
kanan. Ke kanan lah sikit. Alamak. I know lah we are splitting the road, tapi we consider lah kan. Ke kanan lah sikit. Bagilah chance untuk kita orang splitting the road. Bunyi pun sedap ni. Dia kerja dah biasa. Lu pergi kerja lah yang lu bunyi dah betul-betul Okay, one day kita boleh try one classical bike. Oh, sedap. Dia punya horn tetet. Horn aku bunyi cute je. Horn dia bunyi sedap juga. Ivy nak pergi mana? Masuk smart lane. Okey. Marilah. Dah dah clear pun dah masuk smart lane. Smart lane bukan je lorong berpotong. Aduh. Jadi bang. Isyam lagi tu. Dia nak laju ke smart lane. Motor slow. Apa lah cerita jalan Tol Subang, jalan motor Tol Subang macam kalau hari jam kau tak boleh lalu, kau ikut lori tu kau nak kena potong ke. Patang kereta gila ke apa ke langgar kau dari belakang memang super yang design jalan motor Tol Subang Ui, sini pun jam, what the what happened man. Hari ni adakah hari jam sedu dia ataupun ada accident ke apa kat depan tu? Abang lah. Aduh, apa? Oke lah video hari ini sampai di sini ya dulu. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum and ride safe everyone. Jangan lupa like, comment dan subscribe.